Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ke surat apa itu? Ya? 16. Kat mana ya? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, babu ma ja'a la salata qabla al-'aidi wa la ba'daha. Bab yang telah datang ia pada menyatakan tiada sembahyang dulu daripada raya dan tiada kemudian daripadanya daripada raya. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, adakah bagi sembahyang raya itu sunat qabliyahnya ataupun sunat ba'diyahnya? Qabliyah maknanya sunat sebelum, ba'diyah maknanya selepas. Maka pada hadis yang akan datang ini menunjukkan bahawasanya Nabi tiada sembahyang dulu daripada sembahyang raya dan kemudian. Dan hadisnya telah dikeluarkan oleh At-Tirmizi katanya, Ani bin Abbas anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja Yaumal fitri fa shalla rak'ataini summa lam yusalli qablaha wala ba'daha. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW keluar ia Nabi pada hari raya fitrah, maka sembahyang ia Nabi akan raya itu 2 rakaat. Kemudian berkata Ibnu Abbas, tiada sembahyang Nabi dulu daripada raya dan tiada kemudian daripada raya akan suatu daripada sembahyang sunat. Kata Imam Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Umar dan Abi Sa'id. Dan kata Imam Tirmizi lagi, bermula hadis Ibnu Abbas ini hadis hasan lagi sahih dan telah dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Begitu juga Imam Syafi'i dalam kitabnya Masalah semayang dulu dan kemudian daripada semayang hari raya. Kata Imam Tirmizi, dan bermula amal atas hadis tersebut di sisi setengah ahli ilmi daripada sahabat Nabi SAW dan lain daripada mereka itu, yakni tiada semayang dulu dan kemudian daripada semayang hari raya. Maka dengan dialah berkata Imam Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq, dan telah memikirkan suatu taifah, satu kumpulan daripada ahli ilmi akan semayang kemudian daripada semayang raya dan dulunya daripada sahabat-sahabat Nabi SAW dan lain daripada mereka itu. Dan kaul pendapat yang pertama itu lebih asal. Jadi daripada hadis ini jelas Nabi tak semayang ba'diyah atau qabliyah raya. Kalau zuhur dia ada qabliyah, ada ba'diyah. Asar tak ada ba'diyah, sebelum saja. Raya tak ada. Tak ada sunat apa ilmu semayang sunat sebelum raya. Tak ada. Sunat duha boleh. Sebelum raya boleh, selepas semayang raya boleh. Tu duha. Qabliyah raya tak ada. Semayang dulu dan kemudian daripada raya, apa hukumnya bagi imam? Kata Imam Syafi'i, diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya berpagi-pagi ia serta Nabi SAW pergi ke tempat semayang raya. Apabila sudah semayang, kembalilah ia pulang ke rumah. Tiada semayang ia Nabi dulu daripada raya itu dan tiada kemudian. Jadi hak malam Rasulullah lepas semayang raya balik. Tak ada lah semayang tu pulak, semayang ni pulak, tak ada. Pas pada semayang raya balik. Tak balik pun tak apa, duduk surga. Tapi menunjukkan Nabi balik tu takut umat duk tunggu, kata takut ada lagi pula ibadat lain. Lepas tu Nabi balik. Padahal Nabi duduk situ tak apa. Tapi kalau duduk situ jadi orang tu tunggu ke ada sunat lain pula. Jadi Nabi balik menunjukkan tak ada sunat dah. Kalau kita ni hak bukan Nabi, tak balik tak apa, orang tak tunggu dah hukum. Kita tak jatuh hukum dah.
Kata Imam Syafi'i, dan yang demikian itulah yang aku sukakan bagi imam, bagi barang yang datang ia pada hadis daripada Nabi SAW. Jadi yang paling afdal bagi imam balik, makmum kau pandai dia lah. Imam ittiba'un Nabi, dia pemimpin, dia tunjuklah baliklah. Dan bagi barang yang kami suruh akan imam itu berpagi-pagi daripada rumahnya dulu daripada halal oleh sembahyang sunat. Dan kami suruh akan imam bila datang ia ke tempat semayang baru mulai ia dengan semayang raya. Dan kami suruh akan dia bila sudah berkhutbah langsung pulang. Lepas baca khutbah baliklah, lepas salam orang ramai balik. Masalah semayang dulu dan kemudian daripada semayang raya, apa hukumnya bagi makmum pula? Kata Imam Syafi'i, dan ada pun bermula makmum itu maka iaitu menyalahi bagi imam. Kerana bahasanya kami suruh akan makmum dengan semayang sunat dulu daripada Jumaat dan kemudian daripadanya. Dan kami suruh akan imam baru mulai dengan khutbah, kemudian dengan Jumaat yang tiada semayang sunat ia imam. Dan kami sukakan baginya bawa pulang ia imam hingga ada semayang sunat di rumahnya. Dan bahasanya makmum itu berlainan daripada imam. Kata Imam Syafi'i, tiada aku fikir salah bahawa mengerjakan semayang sunat oleh makmum dulu daripada semayang raya, dan kemudian dari mana di rumahnya dan masjid dan jalannya dan tempat semayang, dan kira tempat yang boleh akan dia semayang sunat itu apabila telah harus oleh semayang sunat. Jadi maksudnya, kalau imam ni semolek-moleknya ikut Rasulullah, macam semayang Jumaat, lepas pada semayang Jumaat Nabi pun masuk dalam rumah selalu. Maka begitu juga dengan semayang raya, tu imam lepas semayang raya nak baca khutbah, baliklah. Kalau nak semayang sunat di rumah. Ada pun makmum dia tak kisah nak semayang sunat lepas semayang raya atau sebelum semayang raya di rumah atau di masjid. Tetapi jangan semayang niat sunat qabliyah raya atau ba'diyah raya, tu tak ada. Maknanya kalau kita nak semayang sunat lagi, semayang sunat lain, yang harus kita semayang sunat, tu baru boleh. Sebab tu dia kata selama mana ada apa benda ni, tempat semayang sunat itu apabila telah harus oleh semayang sunat. Semayang sunat hak harus kita buat. Ada pun hak dia kata tak ada tadi semayang sunat sebelum raya. Dia kata takbir Allahu Akbar tu dia niat, saja aku semayang sunat qabliyah raya. Tak ada tu. Saja aku semayang sunat ba'diyah raya, tak ada. Nak semayang juga rajin, tak mau balik lagi, sate pun tak masuk lagi, tak ada masalah. Semayang duha, semayang witir boleh cikgu siang hari. Kalau qada, qada boleh. Witir boleh siang hari, qada. Sengaja tak boleh, bid'ah. Sengaja. Malah semayang malam, semayang esok witir pukul 8 tak boleh. Tapi kalau kita memang nak bangun solat witir, tiba-tiba jam apa, bateri kembur tu ambil ubat. Bukan kita nak sengaja semayang siang, maka sunat ulang pada siang hari. Qada boleh. Jadi nak kata boleh semayang pada hari raya ni, bukan selain daripada semayang sunat sebelum raya, sunat setelah raya, tu tak ada, bid'ah. Semayang lain boleh, semayang duha, istikharah, benda juga boleh semayang siang itu. Semayang ajak lagi, siang boleh siang, waktu pagi. Duha lagi, kabut dua-dua. Tula pusing. Sunat wuduk lagi. Tasbih. Apa tak boleh tasbih siang? Boleh. Sunat nikah. Gitu dah ingat kau. Boleh. Dia boleh siang. Selagi sunat gerhana matahari lah. Gerhana matahari orang semayang siang, gerhana bulan orang semayang malam. Gerhana dacing ada. Tu. Dengan bahawa terbit zuhur oleh matahari, tapi matahari baru terbit jangan semayang. Matahari baru terbit, tengah terbit